Assalamualaikum semua. So hari ni kita ada CSR, kita daripada office. Mereka dah buat turun barang. Okay, so kita akan ke Kampung Teluk Panlima Garang. So kita akan ada CSR dekat sana. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan beberapa keluarga. Ada yang keluarga OKU. Kita akan berkongsi rezeki sempena Ramadan dengan mereka, insyaAllah. Okay, jom. So marilah kita tengok mereka tengah masukkan barang-barang. Dalam ni ada apa? Ada susu, tepung, bihun, telur. Okay. Ada barangan asas. Ada apa, Fit? Ada macam-macam. Kita ada insyaAllah 12 ke 13 barang. So wagyu tidak lah ya. So semalam kita dah pergi untuk beli barang-barang keperluan asas. Lepas tu kita bagi juga HGMC untuk diorang sahur dan sebagainya. Kereta ni, sabar-sabar kereta ni pun. So jom kita tengok sikit lah barang-barang apa yang diorang bagi Tengok kat sini lah ni mestilah ada Hana Goat's Milk. Ni dia. Okay, memberikan tenaga untuk mereka. Jom. Beras-beras. Okay. Tu apa? Dapur gas. Wow, dapur gas. Tengok diorang beli brand yang bagus ni, Cornell. Brand yang bagus. InsyaAllah dia boleh pakai lama. Tu apa? Dalam beg Mami Hana ada apa? Cuba kita tengok. Bagi orang yang iringi kita lah. Okey, Hana Goat's Milk. Dengan TMM. Okey, Bos F, ada apa-apa nak cakap? Okey, tak ada, jom. Sekarang kita dalam perjalanan nak ke Kampung Teluk Panlima Garang. Okey, akan ambil masa lebih kurang dalam sejam lebih. Tengok pada trafik lah. Jadi sempena hari Jumaat yang mulia ni, insyaAllah kita akan berkongsi rezeki. Kita ada buat CSR sikit lah dengan keluarga-keluarga daripada Kampung Teluk Panlima Garang. Terima kasih banyak bagi kami peluang. Biasa ramai je yang jiwa atau company yang hantar saya kita juga. Ini benda yang betul lah. Yang ini saya bagi ni yang paling latest. Saya cari sendiri. Dia maklum saya turun ronda tu cari. Ini betul-betul yang saya tengok. Sebab dia kata nak masuk rumah kan. Sebab saya tak nak cari yang bagi tu dia bagi dekat kan. So betul. Biarkan je ni kita bagi terus pada rumah yang ya betul lah tu buat hati tengok. Saya sendiri buat hati cari dulu. Saya check semua dan ambil meeting baru. Sebab biasa Aslam Mazatan ni dia dah biasa. tu dia dapat banyak. Dah banyak. Yang saya masuk ni tak ada bantuan. Tu saya dapat. Yang kita. Puan Hana, kita nak ke mana? Kita nak pergi melawat rumah. Okay, rumah yang tadi Mami ada kongsikan. Sangat panas hari ni, tapi insyaAllah jomlah sama-sama kita tengok macam mana. Sebab kawasan ni, rumah yang kita nak pergi ni memang ketua kampung tadi cari sendiri. Maknanya memang rumah yang susah, yang daif, memang dicari sendiri oleh mereka. Mari kita sama-sama insyaAllah. Sekarang kita dekat rumah first dan dimaklumkan oleh ketua kampung ni adalah rumah seorang ibu tunggal yang mempunyai beberapa orang anak. Assalamualaikum. Sebenarnya hari ni kami datang ni first kami nak ucapkan terima kasih dekat ketua kampung dengan Kak Rozana sebenarnya bantu mencarikan rumah lah yang mana kita boleh nak berkongsi rezeki sempena dengan Ramadan ni. Jadi adalah barang-barang keperluan dalam ni macam apa, beras semua ni. Ada juga sebab ada anak jadi 3 orang, 4 orang kan, umur Dajana lagi Darjah 2 dengan 5 tahun. Jadi memudahkan segala ni. Okay, jom. Tak apa, exercise kan? Saya tu yang buat barang. Exercise juga kan? Sekarang kita nak Kedua, dia mata tak boleh buka sebab panas. Kita nak pergi rumah Encik Rashid. Tinggal dengan siapa? Ada dengan isteri dia. Dengan isteri, anak berapa orang? Dia anak kurang tu. Lain dah kahwin. Aku tak tahu lah kalau dengan cucu dia. Assalamualaikum. Pakcik saya Hana. Pakcik umur berapa? 75. 75. Oh. Apa ni, duduk dengan siapa di sini? Dengan 4 orang lah. Cucu 2, suami isteri. Oh,
pakcik jaga cucu. Sekarang pakcik bekerja? Tak ada. Dah tak kerja dah lah. Tak sihat. Tak sihat. Macam betul. Dulu kerja kampung buat. Oh. Apa tu kebun Bali, ambil upah senang kita. Oh. Kerja kampung lah. Kerja kampung Yelah, buat kebun-kebun tak apa ke. Kita ambil upah lah. Dia lepas pada nelayan, yang tak mampu. Kita doakan semua pakcik sihat. Bersambut Ramadan, bersambut raya ni. JKM ada minta tak? Zakat pun tak dapat? Tak lulus. JKM pun tak dapat? Dia potong. Pasal apa je kan? Dia kata awak dia punya dah. Hak umur? Ada umur cucu dah lebih. Bukan JKM tu bukan tak untuk cucu, untuk dia. Dia dah tahap umur. Tak ada, tak bekerja. Warga emas. Tak ada. Kau pergi balik dekat JKM tu, minta borang tu nanti Tok Bat boleh, ketua kampung boleh cok 9. Ya? Sekarang pun banyak kan. JKM ni dia banyak potong buat so mana yang lama ni kita kadang tak tahu. Apa sebab dia potong? Tu macam ni mungkin dah sebelum ni dah dapat, lepas tu mungkin kena potong, kita tak tahu. Usaha tu makin lama makin meningkat. Kekuatan kita dah tak ada. Kenapa dia potong? Okey, kalau potong duit, kita tak kisah. Kau 300 pergi 200 pergi 150. Sekarang potong habis. Oh, tak bagi Mana langsung. tanah lain tak ada. Kemampuan lain tak ada. Akan bantu pada cucu. Terima kasih banyak. Okey deh. Vietnam ni yang mana? Yang kita pergi tu. Kanser usus. Sekarang nak operation. Anak dia pergi. Itu dia orang minta saya sokongan nak buat operation. Cuba operation. Sekarang kami pergi tu ni. Ni nak dapat yang orang betul-betul susah bukan senang. Belum sampai dah buka pintu. Yang macam pakcik ni. Rumah zinc guys. Panas ni rumah zinc. Tepi dia pusing. Apakah perasaan anda? Alhamdulillah, hari ni kita dapat kongsi rezeki dengan pakcik-pakcik dengan teman-teman garang ni. InsyaAllah. Tak nampak anak video. Susah. Puan boleh masuk puan. Boleh. Assalamualaikum. Saya Hana. Ada suami? Yang ni tak ada, dia duduk sekarang ada beradik. Dia duduk ada beradik. Anak nak tengok yang kanser, dia kanser usus anak dia. Ibu tunggal. Bila keluar hospital? Dia keluar hospital berapa hari tu? Dah 3 hari kan? Dah 3 hari. Dah 3 hari. Cik Na dengan ni Anak sulung Anak saya. dia. Oh. Anak sulung saya ni. Dia ada 2 kali operate ni. Dah 2 kali. Kat banting sekali, mula kat banting. Dia buang, dia kata dia potong berapa? Usus potong 10 apa saya nak nyebut, tak reti. 10 cm. cm potong Lepas tu tebuk sini nak keluarkan tempat najis tu kan. Habis tu dah elok dalam 2 bulan 3 bulan lu. Pergi ke hospital Selayang, belah lagi. Tebuk Lama dah sakit. Tak salah saya rasa sebelum dalam bulan berapa lagi lama lah kiranya. Dia jenis takut nak pergi klinik, nak pergi hospital. Ni dia jadi. Sekali dah nak pingsan dalam bilik air, adik yang bawa pergi hospital banting dah terhampat dia punya kanser tu. Terhampat tu. Maknanya sebelum tu tak tahu. Tak tahu, dia rasa sakit je perut dia, makan tak lalu, makan muntah, demam tak berhenti. Habis tu pergi klinik, beli ubat gitu je. Saya kata pergilah klinik long, hospital kan. Cik Nak lah yang menjaga kat rumah. Ya dah. Yang tukang jaga pun bukan sihat benar. Pinggang sakit, lutut sakit. Allah. Cik Nak umur berapa dah? 70 lebih dah. 73. 73? Ya. Anak 53, ibu 73. Tu kanser usus ni tak nampak. Dia bukan macam muka kan. Dapur ni, tadi tu Datin kata apa benda nak. So jadi kita sediakan mana dapur ni, nanti bolehlah diorang bagi brand yang baik jugalah supaya boleh tahan lama untuk masak-masak hari raya Ramadan nanti. Terima kasih. Dapur apa nak usul. Semoga dipermudahkan segala. Amin, amin. Ya Allah, ya Tuhan. Bersama kita macam ucapkan semua ni dapat rahmat daripada Allah semua. Amin. Saya sebenarnya satu benda saya macam terkesan. Selalu kalau kita tengok yang akak yang kena kanser tu tak boleh banyak cakap sangat. Sebab dia perut kan. Jadi pressure tak boleh. Satu je, selalu kita tengok anak nak jaga. Mak waktu tua. Tapi ni depan mata kita tengok seorang mak kasih dia nak jaga dekat anak.
mak dia 73, anak umur 23 tetap jaga. Betapa kasih seorang mak daripada lahir dia belai sampailah dah sakit dalam keadaan macam tu. Jadi kita ni kat luar kalau ada rezeki ada mak lagi, ada keluarga, sama-samalah hargai sama-sama ni sebab kita tak tahu bila masa kan. Bye. Cina, Assalamualaikum. Tengok Tufan. Tak boleh bos kena libas. Okay, kita nak masuk. Rekod fit tu. Rekod dah. Okay, kita nak masuk ke kawasan rumah ni. Mojo, kereta tak masuk longkang. Bukan longkang, lubang besar. Mojo. Kereta tak masuk lubang besar. Jadi kita cuba. Ni rumah dia. Mana? Mana? Ni. Rumah dia guys. Assalamualaikum. Hai. Bye Cik. Assalamualaikum. Tahun ni umur berapa dah? Dah 70, dah 77 tahun 51. 74. Saya tengok kat belakang tu atap macam robos. Baru robot tu ada dia. Masa dia ada CCTV orang rompak rumah dia tu. Sebaik dia no simpan CCTV pasal CCTV. Ya. Yelah nak tengok seorang-seorang tu. Sebab seorang. Yelah betul. Ada. Oh, seorang je. Nanya arwah Pak Redi sudah tahu. Dia ada terlantar. Dia saka. Dia meninggal pun bulan puasa. Lepas. Baru. Kita. Tapi seorang dah tunggu motor. Astagfirullah. Saya bawa balik mana tu, kita boleh makan. Saya baru keluar je. Tak ada 10 minit je tu. Member telefon ke, kita cari tak jumpa. Sakit kaki. Tak sempat cari tak. Tak sempat, dia lagi ke mana tak tahu. Macam dia keluar pun sepupu saya dia kejar. Ada orang kat luar kan. Kita dapat lari motor tu. Ada orang tunggu. Dia pasal TV sebab mak dia kan selalu tak sihat. Jadi dia tak ada, dia senang kena pantau mak dia. Kalau CCTV kan, dia tak ada kat sini sebab dia tinggal seorang. Balik kerja boleh pukul 5 kan. Tengah hari balik kat sini. Nak keluar. Suami Makcik Sarah baru meninggal. Jadi Makcik Sarah memang ada satu anak. Anak dia 2 orang pun dah meninggal. Dia ada 3 orang anak sebenarnya. 2 orang dah meninggal, tinggal lagi seorang yang Noh tadi. Noh lah yang dah kahwin dan dia jagalah, dia ulang alik jaga. Kaki dia satu tak ada, potong dah. Mata tak berapa nampak. Duduk seorang, umur dah 74 tahun. Tak senang lah sebenarnya, tak mudah lah, tak mudah. Bila kita tengok keadaan macam tu kan, lagi-lagi hari tu ada kena samun Orang dah susah macam tu pun orang nak datang samun lagi. Rumah OKU akaknya kat OKU mata dan dia diagnose penyakit apa? Penyakit buah pinggang. Okey, jom. Anak yang seorang dah kahwin pun tak duduk sini. Yang seorang lelaki tu pun ada masalah sakit kulit. Anak lelaki tu tak boleh kerja tetap. Dia macam kerja sambil-sambil tu boleh lah. Dia ada masalah. So dengan dia Boleh yang kronik. Kronik. Ya. Anak dia ada tak? Ada. Dia pergi macam-macam tempat dah. Sampai berubat ke mana-mana tau. Bagi sampai ke Thailand berubat pasal kulit dia. Tapi itulah belum nak jumpa dia punya tu. Kan. Situasi dia. Pakar kulit dah pergi hospital, ambil darah dah pergi semua. Tapi tak boleh baik kulitnya. Assalamualaikum. Duduk. Datang ni saya ni, hari tu tim saya wakilkan datang. Itu yang datang saja melawat lah, nak tengok apa-apa keperluan ke Ramadan. Jadi itulah kita ada bawa lah sikit barang-barang asas. Maknanya nanti kat rumah boleh lah buat. Mata nampak? Di sini sebelah kanan. Buatnya putus dari ni. Yang ini kelabu sikit. Ada orang tengok-tengok kan lah. Cuma bila pergi kerja tak boleh lah. Ni pergi kerja kan.
Tinggal seorang lah. Saya tak kerja. Yelah tak kalau anak nak pergi kerja. Tinggal yang anak lelaki lah sebab dia tak kerja. Dia pun ada sakit kulit kan. Dia eczema kan. Tak betul dah bocor. Atap ni yang Ni yang dia buat pulih tu nak baik pulih. Oh, lama dah Kak duduk sini lama dah. Semenjak berlahir. Oh, rumah memang rumah family. Ni kalau hujan ni masuk air. Air sampai kulali lah. Tak ada. Dengan mangkuk-mangkuk. Ni? Kat tengah lagi teruk. Dapur lagi teruk. Itu banjir dia kau saya suruh datang. Kau nampak mangkuk. Kau nampak tu. Bagus. Bagus betul kampung model sihat. Lampu dia ni. Apa ni? Itulah. Oh, maknanya kalau ni memang kena tukar semua lah. Ya betul, dia kena tukar semua sekali. Tapi saya dah buat mohon dengan pejabat daerah. So kerajaan negeri lah. Saat dia dapat maklum daripada penghulu kata dah lulus. So saya pun tengah tunggu bila dia nak proses lagi. Macam mana ni kalau hujan sekarang ni dah petang-petang hujan. Betul. Banjir ada tanda dengan bekas. Memang letak ni memang air. Ni dalam bilik lagi teruk ni. Jangan duduk. Ni tak duduk dah. Bilik ni tak duduk dah. Oh ya ke? Besar sampai ke sini takut wiring lah. Ya betul. Depan tu dah tak boleh. Macam mana nak sambut raya ni? Semeriah orang lain kot. Memang. So saya itu hari ingat harap dapat cepat. Kalau sebelum raya penuh ada sikit kan. Besar atap. Oh, silah. Anak-anak yang melompatnya apa semua. Kena melompat? Dia hogah-hogahnya tu. Ini macam zoo kat rumah kita tu. Kawasan kampung ni macam zoo. Macam zoo rumah kita pun sama. Dah pukul 4.30 lah. 4.30 lagi berapa orang? Bila kita tengok keadaan mereka ni yang sebenarnya lebih daif. Tengok rumah, bumbu nak lumpuh, atap bocor semua. Kita sebenarnya kena banyak bersyukur. Duduk jadi tak kisahlah kita duduk kat rumah mana, tapi kita ada tempat berteduh, kita dah bersyukur dah. Ini 3 tempat dalam kawasan rumah tu memang kalau air je confirm sampai berkelali naik. Jadi itulah banyak-banyakkanlah kita bersyukur. Jom kita nak pergi rumah seterusnya. Sekarang saya jual Selalu hari biasa pun seorang kat rumah. Kerja? Jemaah lah. Saya jual-jual kuih. Hantar kuih dekat bazar. Tapi kalau tak ada musim bazar pun hantar kat kawan saya dekat lepas Pahang Agama sini. Dengan ada satu kedai dekat Jalan Bandar Lama. Hantar kuih lah, buat kuih hantar kat dia. Kuih apa Kak buat? Kak hantar puding jagung, samosa. Macam ada makaroni, cheese. Hantarlah. Kadang ada kawan yang biasa dia dah order-order gitu lah. Rumah lah. Dari rumah lah kat sini. Itulah cuma tak ada rezeki, tak dapat jumpa. Barang boleh lah untuk Ramadan, untuk ni raya, banyak bawa susu. Susu ni daripada Mak Hana. Oh, okey. Okay, Puan Nah, kita berada di rumah-rumah yang terakhir untuk hari ni. Kat mana kita nak jumpa? Untuk ketua yang kat Beras. Nak pergi sini dulu pun boleh. Yang ini? KU. Zudi. Siapa yang KU tu? Anak buah pada dia Pak Cik ni. Cik baru punya anak buah. Oh, tapi ada mak ayah. Mak ayah dia. Assalamualaikum. Ini dulu saya kerja Sankyo. Ya. Ya. Ini kena saya lama dah. Oh, patutlah. Tak apa, kita just nak bagi ni je. Ya. Itulah pegang. Ini apa? Kita tambahkan. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Saya nak ucapkan terima kasih juga sebabnya apa? Tok ketua lah bagi tahu rumah ni. Jadi kami pun datanglah ke sini. Pintu ke dapur sudah kopak lah. Nak pintu je. Memang tu. Dapur tu. Boleh ke? Boleh. Tak sepak dah. Tak apa. Memang teruk. Orang belakang dia banyak sentuh ni. Itu dah ni belakang ni memang banjir, kawasan banjir belakang ni. Jadi itulah tanah lama kan, mungkin anak Imperial ni. Imperial. Tunggu Ica jadi kena belajar pandai-pandai. Nak balik baru sampai. RM200 tu 3 bulan sekali pun cik. Dapat income ni. Itu tak menentu. Sebab apa kita punya apa regular customer tu dia tak menentu macam. Pasal dia banyak pilihan. Abang umur berapa? Belajar 3. Ini ada susu. Ini saya. Mana dia?
pun nak cakap. Yang jadi 3, nanti besar nak jadi apa? Yang atuk tak? Jadi polis. Nak jadi polis? Jadi polis. Jadi polis. Kan nanti kita bagi barang lain. Kanan. Bagi barang untuk Yusof. Makan nanti. Dengan okey? Jom boleh? Masuk satu gambar boleh? Okey, dapat sikit. Tak bawah kan? Tak boleh. 1, 2, 3. Banyak. So anda kata ada yang kurang tu, saya minta maaf lah. Okay? Sebab saya pun banyak nak belajar. Terima kasih juga daripada kami. Terima kasih banyak. Terima Mami Hana. Dapatlah kami berkongsi rezeki. Lepas tu dapatlah tengok betul-betul Daifnya macam mana susahnya orang kan. Daripada situ baru kita tahu dalam dunia ni bukan semua mudah lah. Jadi alhamdulillah. Terima kasih juga bagi kami peluang lah datang hari ni. Peluang tu tak ada masalah. Pesan saya sebagai perantaraan semua perantaraan pada pihak yang sepatutnya memang ramai lah. Memang tanggungjawab lah sebenarnya. So walaupun saya sibuk macam mana pun, banyak urusan saya buat, saya boleh kejar insyaAllah. Dengan ada bantuan tim-tim saya, insyaAllah. Nanti tim kita kontak lagi. Tak habis lagi. Ada, tak ada masalah. Boleh je beritahu nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kak, kita jumpa lagi ya. Selamat menyambut Ramadan. Sama-sama ya. Alhamdulillah. Okey, hari ni hari yang penuh dengan kesedihan. Sebab kita pergi banyak rumah yang memang kita tak akan expect kita akan jumpa rumah-rumah macam tu, dan keluarga yang memang tak pernah bercerita, tapi bila kita datang dari situlah kita nampak air mata, air muka yang berubah, wajah-wajah yang lebih ceria bila kita berkongsi rezeki. Walaupun sebenarnya mungkin yang diminta tu tak adalah besar sangat, macam minta dapur gas, pampers dewasa, ada yang minta pintu rumah sebab memang terlalu daif. Jadi kita ni satu je sebenarnya, saya ni bersyukur sebab ada Mami Hana dan kalian semua yang ada kat luar sana. Alhamdulillah daripada situ juga kita boleh berkongsi rezeki dengan mereka. Doakan mereka juga dapat bergembira di hari raya, dapat merasai Ramadan dengan lebih seronok, okey, dengan lebih rezeki yang kita kongsikan lah, insyaAllah. Dan insyaAllah for you all, kita akan ada banyak lagi rumah lain yang kita akan pergi. InsyaAllah banyak lagi kebaikan yang kita nak kongsikan. Okay. Follow, like, pastikan you all comment kawasan mana yang you all nak kita pergi. Okay, alhamdulillah. Terima kasih dekat Ketua Kampung dan semua penduduk Teluk Palima Garang kerana izinkan Mami Hana untuk datang sendiri. Okay.